Dekat sini ada untung bersih, kos jualan dengan jualan. Korang agak-agak yang ni semua masuk dekat nisbah mana? Nisbah keberuntungan ke, nisbah kecekapan ke, nisbah kecairan? Ada 3 nisbah keberuntungan. Tokokan, pulangan atas modal dengan margin untung kasar. Adakah dia masuk dekat mana-mana nisbah keberuntungan ni? Okey, yang ini korang kena hafal formula. Kalau korang tak hafal formula, confirm korang tak boleh buat. Contohnya macam tokokan kan. Tokokan ni, formula dia adalah untung kasar bahagi kos jualan. Untung kasar tak ada kat sini. Tapi walaupun tak ada kat sini, kita boleh cari dengan cara ingat formula untung kasar. Okey, formula untung kasar adalah jualan tolak kos jualan dapat untung kasar. Sekarang ni jualan ada, kos jualan ada. Okey, bila jualan tolak kos jualan, kita dapatlah untung kasar. So walaupun tak ada untung kasar, ada jualan dengan kos jualan, kita boleh dapat dah untung kasar tu. Bila dah dapat untung kasar, kita bahagilah dengan kos jualan. So dapatlah tokokan. Yes, nombor 1 tu boleh, kita boleh cari. Pulangan atas modal ni nisbah keberuntungan juga, iaitu formula dia untung bersih bahagi dengan modal awal. Untung bersih kat sini ada, tapi modal awal tak ada. So tak boleh cari. Margin untung kasar pula, formula dia adalah untung kasar. Untung kasar kita boleh cari jualan tolak kos jualan. Untung kasar bahagi dengan jualan ataupun jualan bersih. Ada jualan. Yes, kita boleh guna untuk margin untung kasar. Kalau nisbah semasa ni pula untuk nisbah kecairan. Di mana kalau nak dapatkan nisbah semasa, aset semasa bahagi dengan liability semasa. Tapi malangnya, dua-dua aset semasa dan liability semasa tak ada kat sini. So tak boleh cari. Jawapan dia adalah 1 dan 4B, bola.